Dekat Pendang ni ada satu kedai nasi kandak yang best. Nama kedai dia Nasi Kandak Adik-Beradik. Waktu kami sampai ni orang dah beratok tau. Jom kita tengok apa yang menarik dekat sini. Ada nasi biryani, nasi minyak. Antara yang best seller dekat sini ayam bawang, gulai ayam kampung, kari kepala ikan pun ada. Macam-macam jenis lauk lah ada dekat sini. Sayur-sayur pun ada. Ayam ni pun dia goreng panas-panas bagi dekat hampa. Kalau main kedai nasi kandak wajib dah lauk, sayur, lepas tu kuah mesti kena campur. Bukan makan nasi kandak lah kalau kuah campur tu tak banjir melimpah kan. Dah ambil semua lauk, jomlah kita makan. Kari dia ni memang terasa berempah elok. Serius, ayam bawang dia ni memang sedap. Rasa macam ayam madu pun ada. Daging dia pun dia masak lembut elok je. Ayam goreng dia ni makan saja dengan nasi pun dah sedap. Lamb shank dia ni nampak je merah tapi tak pedas. Punya lembut lamb shank ni anak menakan kami sampai licin lah dia makan. Mereka memang power lah campur-campur kuah ni sebab memang well blend dan sangat sedap. Dekat sini kalau hampa main petang daripada masakan panas juga tau. Tempat makan luar, tempat parking pun luar. Sebelah dia ada car wash lagi. Ajak ke family ke kawan-kawan hampa pakat-pakat mai sini. Hampa jangan lupa singgah.